Assalamualaikum. Jom kita selami satu topik yang sangat menarik hari ini. Hadis 25, persaingan dalam kebaikan. Korang tahu tak, senyum ikhlas dekat orang pun sebenarnya dah dikira ibadah yang bagi kita pahala percuma tau. Konsepnya senang je. Kita lumba-lumba buat benda baik dengan ikhlas, semata-mata nak kejar ganjaran dari Allah. Tengok zikir harian ni. Sebut benda simple macam ni hari-hari pun. Pahala dia Masya Allah luar biasa gila. Okey, tadi amalan lisan kan? Sekarang, jom kita tengok pula macam mana dengan amalan fizikal harian kita. Tak payah buat benda besar pun. Tolong kawan, sapu sampah kat kelas. Benda simple ni pun dah cukup bermakna. Ini lagi best, hubungan harmoni dan mesra antara suami isteri pun dikira ibadah yang Allah bagi pahala. Bukan tu je, ajak member buat baik, tegur benda salah atau bersedekah. Ini semua tanggungjawab sosial kita tau. Benda-benda kecil inilah yang sebenarnya akan cipta satu masyarakat yang jauh lebih harmoni, penyayang dan saling membantu. Jadi jom kita start amalkan, rajinkan zikir, buat benda baik hari-hari, elak maksiat dan kita wujudkan persaingan sehat. Sekarang saya nak tanya korang, berdasarkan apa kita borak ni, apa kebaikan korang nak buat hari ni?